Apa dia, Man? Esok kita pergi tengok korban tak? Iman tak sabar ni. Ya ke? Yalah begini. Esok memang kita pergi tengok korban. Tahu, tapi kita doakan semoga Abah cepat balik hari ni. Tahu? Sementara menunggu hari esok tu, kita hari ni belajar macam mana cara-cara nak bersabar. Kena sabar dulu Abah tu dia memang banyak kerja. Katanya dia ada emergency hari ni. Sabar tu tak habis-habis dengan kerja. Esok nak raya haji pun sibuk juga nak kerja. Menyampah pula saya ni tu. Sabar Iman, sabar. Iman, tak baik cakap macam tu. Nah, esok raya-raya juga. Ubat jangan lupa makan. Ehsan, sudah-sudahlah tu main game. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mal, kau bawa balik? Mana songkok, Man? Sampin. Jangan tak pakai. Mal, kenapa tak pakai baju Melayu? Kan hari ni pagi raya. Ya. Sunnah pakai baju baru, bukan baju Melayu. Yang penting baju yang saya pakai ni baju baru. Tak kisahlah Melayu ke tak ke. Mal, ayah faham. Tapi kita ni orang Melayu, bangsa berbudaya, dan memang adat dah pagi raya kita semuanya pakai baju Melayu, bersamping, bersongkok. Ayah ni kenapa lah? Pagi-pagi raya nak bergaduh pasal baju. Pak. Kak Kina. Ya? Kenapa Abah macam tak suka dengan Tok? Abah macam marah je dekat Tok. Kenapa pula Iman cakap macam tu? Yelah, bila Tok datang rumah Abah macam tak nak layan. Tapi bila Tok tak ada, Abah okey je. Itulah tu. Abang pun sebenarnya perasan juga tau. Tadi kan, masa abang solat dekat masjid, abang tak nampak pun Abah salam atuk. Pelik lah. Entahlah Iman, Ehsan, akak ni tak berani cakap apa. Akak cuma orang luar je. Akak kerja je kat sini. Bah, kalau lembu boleh bercakap, mesti dia tak nak kena sembelih kan? Bah, kalau lembu boleh bercakap, mesti dia tak nak kena sembelih kan? Iman boleh diam tak? Tak nampak ke Abah tengah buat apa? Tak nampak? Abah, nak Ihsan tolong apa-apa tak? Nampak macam stres ni. Tolong diam. Iman, Ihsan, mai kemari. Kak Atuk ni. Atuk nak tanya ni, kenapa kita menyambut Hari Raya Aidiladha ni? Kita menyambut Hari Raya Korban ni sebab kita nak mengenangkan peristiwa Nabi Ibrahim diuji oleh Allah SWT untuk mengorbankan anaknya sendiri. Atuk nak tanya ni, siapa tahu nama anak kepada Nabi Ibrahim tu? Nabi Ismail AS. Betul. Tapi tu, kenapa Allah suruh Nabi korban anak dia? Sebab nak uji keikhlasan. Allah nak tengok sanggupkah Nabi Ibrahim ni menjalankan perintah yang lebih tinggi daripada rasa sayangnya terhadap anaknya. Akhirnya Nabi Ibrahim lulus dengan ujian tu dan Allah gantikan dengan seekor kibas. Korban ini
Tak berarti kita ni nak menyembelih lembu atau kambing saja. Tapi korban ni mestilah kita korbankan dengan ego. Harta, nafsu dan masa untuk Allah dan orang lain. Habis tu, masa arwah abang masih hidup, ada yang korban semua tu? Kamal, ayah tak mahu kau jadi macam ayah dulu. Faham tak? Dah. Ayah nak saya korbankan kerja saya pula. Kalau sampai kau dah melupakan keluarga dan diri kau sendiri, itulah jalan yang paling terbaik buat kau, Kamal. Ayah tak payah ajar saya lah. Jangan pergi. Man? Man! Man? Man! Bah. Iman! Iman! Ini semua salah Abah. Abah lah punca semua ni. Kau jangan kurang ajar dengan Abah, Ihsan. Kenapa? Kenapa Ihsan tak boleh nak kurang ajar dengan Abah pula? Sebab aku ni bapa kau! Habis tu, Abah tu kurang ajar dengan atuk tu boleh pula? Ha? Abah fikir atuk tu siapa? Jawab lah. Atuk tu siapa? Bapa Abah juga kan? Wah, macam! Ihsan. Abah tak sengaja. Tak apa. Sekarang ni Abah tanpa Ihsan. Satu hari nanti, Abah jangan buat terkejut kalau Ihsan dah tak ada dalam hidup Abah. Ayah. Masuklah. Hari ini Allah dah balas dosa saya melalui Iman dan Ihsan. Iman, saya tak sanggup kehilangan dia, Ayah. Saya terlalu sayang kat dia, Ayah. Saya tak nak kehilangan dia. Kalaulah arwah mak dia masih hidup, mesti dia sedih. Sebab saya gagal jadi seorang ayah yang baik. Allah tak akan menguji kita di luar kemampuan kita, Kamal. Kita serahkan saja semuanya kepada Allah. Ayah, saya tahu saya banyak salah. Saya dah cuba betulkan semuanya, tapi saya tak mampu, Ayah. Saya cuba untuk lupakan semuanya, tapi tak boleh. Maafkan saya, ya. Ayah dah lama maafkan kamu, Kamal. Ya. Yang paling penting sekarang kita tumpukan yang ada di dalam hati ini. Ingat, Kamal, hidup ni hanya sementara saja.
jangan tunggu sampai Tuhan minta engkau sesuatu yang lebih berat. Maafkan saya, Ayah. Baiklah. Kamal, anak Ayah. Ayah tahu Ayah juga banyak salah pada kamu. Ayah juga nak menebus kesalahan Ayah selama ini. Ayah memang sayangkan arwah mak kamu, Kamal. Tapi Ayah tak berkorban sepenuhnya. Kali ini, bagilah Ayah peluang untuk menebus rasa bersalah Ayah. Sebenarnya, Ayah tahu pasal penyakit yang dihidapi oleh Iman. Ihsan dan Kina yang menceritakan hal itu pada Ayah. Bila Ayah lihat Iman, Ayah rindukan kau semasa kau masih kecil dulu, Kamal. Disebabkan itu juga, Ayah telah daftarkan diri sebagai penderma organ. Ayah mau hidup, Ayah bermakna, walaupun selepas Ayah tiada. Ini korban terakhir seorang ayah, seorang atuk kepada cucu kesayangannya, Iman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu. Bah, korban atuk besar tak, Bah? Besar sangat, Iman. Korban atuk tu sampai tahap mampu untuk orang lain teruskan hidup. Semoga arwah ayah ditempatkan di tempat orang-orang yang beriman. Bah, jom pergi masjid. Nak tengok lembu korban. Tapi habis lah tengok lembu kan? Jom. Tapi pegang kaki lembu, jangan lari. Tengok dia jauh je nanti.